Hai semua dan selamat datang. Okey, hari ni jom kita bongkar satu alat statistik yang sangat hebat. Namanya ANOVA. Bunyi macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya, ia adalah satu penyelesaian yang sangat bijak untuk masalah yang boleh kata agak biasa kita jumpa. Cuba bayangkan situasi ini. Katakanlah anda seorang penyelidik atau penganalisis data. Anda ada katakan 3 atau lebih kumpulan. Contohnya, 1 kumpulan kawalan dan 2 lagi kumpulan yang menerima rawatan yang berbeza. Persoalannya, macam mana kita nak tahu kalau betul-betul ada perbezaan ketara antara purata keputusan semua kumpulan ni? Okey, selalunya apa yang kita akan terfikir nak buat? Mesti kita bandingkan satu lawan satu kan? Kita ambil kumpulan A bandingkan dengan B, lepas tu A kita bandingkan dengan C dan akhir sekali B dengan C. Nampak macam logik dan mudah je kan? Tapi, di sinilah letaknya perangkap. Pendekatan yang nampak ringkas ni sebenarnya menyembunyikan satu masalah besar. Masalah yang boleh buat semua kesimpulan kajian kita tu jadi tak sah. Ini kesilapan yang biasa orang buat, tapi mujurlah kita boleh elakkannya. Jadi, apa sebenarnya perangkap tu? Jom kita tengok kenapa bila kita buat banyak sangat ujian, ia sebenarnya akan timbulkan lebih banyak masalah. Okey, isunya di sini, setiap kali kita buat ujian statistik, akan ada sikit risiko kita dapat apa yang dipanggil positif palsu. Maksudnya, kita nampak macam ada perbezaan, padahal sebenarnya tak ada pun. Kalau buat satu ujian, risiko tu kecil je. Tapi, bila kita buat 3 ujian berasingan, risiko-risiko kecil ni mula berkumpul dan bertambah. Lama-kelamaan, kebarangkalian untuk kita buat silap jadi sangat tinggi. Inilah masanya ANOVA masuk sebagai penyelamat. Analisis variance atau ANOVA adalah satu penyelesaian yang sangat pintar dan elegan untuk masalah ni. Ia direka khas untuk elakkan perangkap tadi dengan hanya satu ujian. Daripada buat banyak ujian kecil-kecil yang berisiko, ANOVA ni macam helikopter. Dia naik ke atas dan tengok gambaran besar. Dia analisis semua kumpulan serentak dalam satu ujian sahaja. Jadi, risiko untuk kita tersilap tu dapat dikawal dengan baik. Dan cara ANOVA buat ni sangat bijak. Semuanya berbalik pada satu soalan mudah. Adakah isyarat kita lebih kuat daripada hingar? Isyarat tu ialah perbezaan antara purata kumpulan. Manakala hingar pula ialah variasi rawak yang memang wujud dalam setiap kumpulan. Jadi intinya, ANOVA cuma nak tahu perbezaan yang kita nampak tu betul-betul kesan sebenar atau sekadar hingar biasa je. Perbandingan antara isyarat dengan hingar ni diringkaskan dalam satu nombor sahaja, iaitu statistik F. Anggap je statistik F ni macam skor isyarat kepada hingar. Kalau nombor F ni besar, maksudnya isyarat kita sangat jelas dan kuat mengatasi hingar. Ini menunjukkan kemungkinan besar memang ada perbezaan yang benar-benar wujud. Okey, dah cukup teori. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar. Kita guna satu contoh yang sangat jelas supaya kita betul-betul faham. Katakan kita ada data skor stres untuk pesakit serangan jantung. Ada 3 kumpulan. 1 dapat terapi muzik, 1 lagi terapi relaksasi dan 1 lagi kumpulan kawalan. Kalau kita tengok purata skor, nampak macam ada beza kan? Kumpulan relaksasi puratanya 2, muzik 3, tapi kawalan sampai 7. Tapi, adakah perbezaan ni cukup besar untuk kita kata ia signifikan secara statistik atau ianya kebetulan je? Okey, langkah pertama, kita kena ukur isyarat kita dulu. Maksudnya, kita nak kira berapa besar variasi antara purata ketiga-tiga kumpulan ni. Perbezaan inilah yang mungkin disebabkan oleh rawatan kita tu. Dan hasil kiraannya, kita dapat nilai 35. Seterusnya, kita ukur hingga pula. Ini adalah variasi semula jadi dalam setiap kumpulan. Maksudnya, sejauh mana skor individu tu berbeza-beza, sesama sendiri, tak kira apa rawatan yang dia dapat. Untuk contoh ni, nilai hingga kita ialah 3.83. Dan sekarang, bahagian yang paling menarik. Kita ambil isyarat tadi, kita bahagikan dengan hingar, jadi 35 bahagi 3.83 dan kita dapat statistik F sebanyak 9.13. Wow, itu nombor yang agak tinggi. Maksudnya, nisbah isyarat kepada hinggar kita sangat kuat. Jadi, apa maksud 9.13 ni? Kita bandingkan nombor ni dengan nilai kritikal dari jadual statistik, iaitu 3.89 dalam kes ni. Oleh sebab 9.13 jauh lebih besar daripada 3.89, kita boleh buat kesimpulan dengan yakin, memang ada perbezaan yang signifikan secara statistik antara kumpulan-kumpulan rawatan kita ni.
Okey, hebat. Kita dah tahu ada perbezaan. Tapi, soalan seterusnya ialah, perbezaan tu di mana? Adakah terapi muzik yang berkesan? Atau terapi relaksasi? Atau kedua-duanya lebih baik dari kumpulan kawalan? Anova tak jawab soalan ni lagi. Sebenarnya, keputusan ANOVA ni ada satu had. Fikirkan ia macam penggera kebakaran. Bila ia berbunyi, kita tahu ada api di mana-mana dalam bangunan. Tapi kita tak tahu bilik mana yang terbakar. Begitulah ANOVA. Ia beritahu kita ada api, tapi tak cakap di kumpulan mana. Jadi, untuk cari bilik mana yang terbakar, kita perlukan ujian susulan. Dalam statistik, ujian ini dipanggil ujian pasca hoc. Ujian-ujian inilah yang akan periksa setiap bilik. Maksudnya, ia akan bandingkan setiap pasangan kumpulan untuk cari di mana sebenarnya perbezaan yang signifikan tu wujud. Baiklah, setakat ni kita tengok satu faktor je. Tapi apa jadi kalau keadaan jadi lebih rumit? Jom kita tengok macam mana analisis ni boleh jadi lebih hebat bila kita tambah satu lagi faktor. Ini kita panggil ANOVA dua hala. Contohnya macam ni, kita nak kaji masa larut kapsul. Kita ada dua faktor. Pertama, jenis kapsul dan kedua, jenis jus pencernaan. Kalau kita tengok satu-satu, nampak macam, okey, jenis kapsul tak bagi kesan sangat dan nampak macam jus gastrik tu lambat sikit larutkan kapsul. Nampak mudah kan? Tapi, kalau kita berhenti di situ, kesimpulan kita salah sama sekali. Sebabnya, kita dah terlepas pandang cerita sebenar yang tersembunyi dalam data tu. Cerita sebenarnya ada pada interaksi antara dua faktor ni. Tengok graf ni. Nampak tak garisan tu bersilang? Itu petanda besar ada interaksi. Maksudnya, kesan jenis kapsul tu sebenarnya bergantung pada jenis jus. Kapsul C contohnya laju dalam satu jus, tapi lambat dalam jus yang lain. Kapsul V pula sebaliknya. Hubungan dia tak semudah yang kita sangka. Inilah kehebatan ANOVA dua hala. Ia bukan setakat uji setiap faktor secara individu. Yang paling penting, ia boleh kesan-kesan interaksi macam ni. Kadang-kadang interaksi inilah yang paling penting. Lebih penting dari kesan utama tu sendiri. Ia mendedahkan satu hubungan yang lebih mendalam dalam data kita. Jadi, pengajaran paling besar di sini ialah jangan tengok sesuatu secara berasingan. Sentiasa cari hubungan tersembunyi, cari interaksi sebab kesan satu perkara tu selalunya bergantung pada perkara lain. Dan selalunya di sinilah, dalam interaksi inilah terletaknya penemuan yang paling menarik dan paling bermakna.